Masalah saya ialah eye bag ni. Macam-macam dah cuba, tapi tak berjaya nak hilangkan eye bag ni. Punca eye bag ialah pengumpulan toksin dan lemak bawah mata, kejatuhan otot-otot mata. Eye bag mula berlaku apabila lemak-lemak yang lembik, semi-solid terkumpul di bawah mata. Kulit hilang elasticity dan septa keras mula terhasil, menjadikan mata turun ke bawah. Bila ini terjadi, bentuk face map bawah mata berubah dan cushion kolagen asal menjadi rosak. Dengan red light, lemak-lemak yang lembik ni dibuang. Ia kembali menjadi tegang dan stabil. Red light strengthens the structure beneath the skin. Cahaya red light ni, dia masuk ke dalam kulit menganjalkan. Tengok demo ni. Bila kena red light, apa jadi pada kulit? Okey, daripada 5 cm menjadi 4 cm. So, ada penyusutan. Bermakna kulit menjadi tegang semula. Cahaya red light, bila dia masuk, dia meningkatkan kolagen, membuatkan ligamen-ligamen keras tu menjadi lembut semula dan membangunkan kembali cushion kolagen yang dah rosak, dibangunkan semula. Nak cubit pun payah sebab dia dah anjal. Jadi, dapatkan red light sekarang juga, dapatkan wajah yang lebih muda tanpa pembedahan. Saya sedang melakukan pemetaan wajah untuk mencari lemak cushion yang sudah mula kendur. Setiap garisan menunjukkan peta wajah muda asal anda. Book sekarang sesi personal face map bersama saya, dapatkan harga istimewa di online. Saya sangat lega sekarang. Masalah eye bag saya sudah hilang. Ini hasil rawatan Red Light 3-point eye bag oleh Marisa Estetik. Wajah saya nampak cantik, mata segar dan bersinar.